So guys, korang ada masalah nak buat konten dengan menggunakan korang punya smartphone. Contohnya masalah seperti shooting angle yang terhad, lepas tu video bergegar, kurang cahaya dan juga audio yang kurang jelas. Ini kami nak recommend beberapa gadget yang korang boleh guna untuk shoot konten korang dengan lebih baik dan lebih cantik. Okey, yang pertama, Ulanzi TP88. Ini ialah tripod yang barang yang cukup penting lah kalau korang nak shoot konten. Size yang sangat-sangat compact. Ada MagSafe. Kalau korang pengguna iPhone, klipkan saja, tak ada masalah. Kalau korang bukan pengguna iPhone, tak apa. Korang boleh buka. Dia jadi phone clip. Lepas tu kat kiri kanan ni dia dah jadi sebagai cold shoe mount. Korang letak korang punya lighting ke, nak letak wireless microphone ke. Tetapi feature yang paling utama ialah dia boleh jadikan sebagai overhead shot. Biasanya kalau korang nak buat overhead shot ni, korang kena pakai mount yang lebih susah lah. Tapi sekarang ni korang boleh gunakan tripod ni sahaja. Sebab apa? Dia ada extra kaki kat sini, kat tepi meja korang. Nanti korang boleh adjust jadi macam ni. Letak korang punya smartphone, dah boleh shoot overhead shot. Okay, aksesoris yang kedua ialah yang ini. Ini ialah Ulanzi MA35 Smartphone Grip. Kelebihan dia ialah dia punya ergonomik. Bentuk dia ni, grip ni, macam any mirrorless camera lah. Yang paling best dia pakai MagSafe. So, korang lekatkan saja kalau korang pakai iPhone lah. Tapi misal kata kalau korang tak guna iPhone, tak ada masalah. Boleh guna dia punya ni. Dia ada clip, ada cold shoe mount kat atas sini . So, korang boleh letak aksesoris yang lain macam nak letak extra lighting ke. Lepas tu, dia pun ada remote Bluetooth shutter kat depan sini. Yang korang boleh cabut lah, dia pakai magnet. Produk seterusnya ialah Sidande Tofu Light 6W Portable Light. Lampu ni memang mainkan peranan penting lah. Dan seterusnya, nak pasang ke korang punya smartphone, tak payah pakai skru. Walaupun ada skru, lubang skru ni korang boleh pasang. Tetapi, dia ada MagSafe. Mudah kalau korang pakai iPhone ni, lekatkan saja. Dari segi dia punya mode lampu, ada total 21 mode lampu, termasuk ada RGB light. Seterusnya ialah mikrofon. So, di tangan saya ini ialah Boya Mini 2. Okay, selain pada video yang cantik kan, audio pun sangat-sangat penting kan. Jadi untuk Boya Mini 2 ni, dari segi dia punya design memang kecil, compact, mudah korang nak bawa ke mana-mana. Bukan sekadar charging case saja. Dia punya mic, korang tengok mic dia sendiri memang kecil. Dan yang paling best sekali, audio quality dia 24-bit at 48kHz. Produk terakhir ialah ini, Synco X-View M4 Wireless Selfie Monitor. Dia membantu korang untuk guna kamera utama tanpa terkeluar daripada frame lah. Sebab kalau kita guna selfie kamera kan, kualiti dia taklah sebagus macam main kamera kita. So, kita pasangkan wireless monitor ni supaya kita boleh monitor dengan menggunakan main kamera korang. So guys, itulah 5 produk yang korang boleh dapatkan untuk kickstart korang punya video content journey. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Soy Cincau BM dan follow kami di Facebook, Instagram, X dan juga TikTok.